Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So kali ni aku nak pergi ke Terengganu. Tapi aku tak stay dekat Kota Terengganu sebab kita orang plan memang nak stay dekat Marang. Tapi walaupun kita orang stay Marang, tapi kita akan jalan mungkin Kota Terengganu, Marang, area berdekatan lah. Kali ni aku gerak seorang je sebab aku ada khas sikit dekat Kota Terengganu. Sekarang aku dekat stesen minyak Karak dekat BHP ni. Aku beli breakfast lah sebab aku tak breakfast lagi. Tadi pun aku gerak dalam 7.30 macam tu. So aku breakfast matcha daripada Zeus. Selain kopi, matcha ni pun adalah salah satu booster untuk kita drive. Memang selalunya kalau aku nak elak gantuk, aku minum matcha. Bismillah. Sedap. Lepas tu aku beli roti steak daripada Zeus, mushroom chicken deluxe. Yang ni pun favourite aku. Jemput makan. Alhamdulillah dah sampai. Aku sampai tadi dalam 1:20 something lah. Aku nak pergi makan dulu, lapar tu. Aku makan dekat satu kedai yang aku tengok dekat Google review okey lah. Hari Jumaat dekat Terengganu banyak kena tutup. Lapar ni. Jom kita pergi ke Pure Gano. Dan ni pun baru lagi. So jom, let's go. Tinggal menarik. Ada apa? Oh, ada ulam. Aku makan ikan singgang, ada sayur, ada kacang sikit, ada sayur kobus, ada masin. Kita ada singgang. Dah agak. Dah lama weh tak makan singgang. Serius. Aku sama bacang dia. Mantap. Nice. Total aku makan dalam RM8.50. Bagi aku kedai ni nice sebab dia banyak lauk. Memang syok. Overall dia punya menu okey lah, not bad lah. Sedap juga lah. Kita pergi ke that location. Jom. Minum matcha dan kopi dekat sini memang dia best. Aku rasa mungkin akan repeat lagi minum dekat sini. Jom, let's go. Pergi tempat lain. Lambat lah. Oh. Ya, awal-awal sekejap ni sebab dia tengah panas kan. Ini dua campur-campur. Nak makan balik. Dua campur-campur. So aku dah grab ke Kuala dekat Boleto 008 aku dulu. So bagi aku dekat sini banyak pilihan. Ada kedai makan dekat sebelah. Lepas tu kamu shopping ke Boleto kat sini. Itu lah tempat-tempat yang aku singgah so, kali ni. Itu saja untuk konten kita pada kali ni. Jangan lupa tekan button like, subscribe, tekan button lonceng. Assalamualaikum, bye. See you for the next video.